Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 12 hari bulan September 2025 Masihi bersama dengan 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.14 petang. Untuk video buat masa ni saya nak review barang yang sampai pada hari ni. Alah pecah, nampak muka aku. Nanti aku bodoh. Sampai pada hari ni pada pukul 3.8 tadi. Dua barang ni budak kiring Stabilo eraser, Stabilo fancy eraser 30 pieces dalam kotak. Inbox lah, dalam box. Saya buka lah. Review dia. Ada barang saya order sendiri ni. Seminggu kat dah 5 hari, 4-5 hari nak sapan ni. Ni pula baju dua pasal baju kimono Tanjiro. Hak ni skala saya biasa review skala tu. Dua pasal hak Tanjiro, dua pasal hak Nezuko, dua pasal satu helai. Dua pasal tu. Dua helai Tanjiro, dua helai Nezuko, saiz berbeza lah. Dan juga satu helai Shinobu. Ya. Bahagian ni daripada Logistic Hot Sorting Hop Sini Yi Street, Miaoyang Village, Champion Town, Dongguan City, China. Dalam seminggu proses dia tu. 19 Oh, 19 baru di atas. Oh, dah awal lagi so. Siapa ni putih tadi 38 tadi. Oh, ni 120 cm. 120 cm. Tu nama apa ni? Shinobu. Okey, panggil pula 120 cm Nezuko. Ada pula 110 cm Nezuko. Oh, ni saiz dewasa. Tanjiro saiz dewasa M. Oh, ni pula Tanjiro saiz 130 cm Tanjiro ada dua saiz 130 dengan saiz M dewasa. Ni pula saiz 110 Nezuko. Ni pula 120 Nezuko. Shinobu 120. Okey. Rama dia pink rama dia tak siapa lagi hak tu Shinobu. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi review kita pada petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video daily report nanti pada pukul 6.30 kau. Ni hujan kan, tak hujan. Kalau pun tak berjelas dah. Okey, sekadar saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.